lagu Ulik Mayang ni kira entry song lah. Lagu pertama yang biasanya beginner akan start belajar main. Pasal apa? Ulik Mayang ni dia tak banyak note. Lepas tu dia duk main dekat nada-nada rendah. Kiranya dalam seruling ni, nada-nada yang rendah dengan nada yang kat tengah-tengah tu antara nada-nada yang senang nak main. Kiranya kalau hampa baru belajar, lagu Ulik Mayang ni memang ngam lah untuk hampa. Saya tunjuk nada rendah maksudnya. So, kalau hampa beli seruling, key yang C, note pertama hampa kena belajar main adalah C lah. So, kita tutup 3 lubang. Lepas tu, kita tutup jari ni, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Nah, semua lubang ni. So, itu nada-nada asas untuk beginner. So, lagu Ulik Mayang ni, dia memang duk main dekat note situ. Adalah dia note paling tinggi pun, kita buka yang ni. Ni C. Tu note paling tinggi. Paling tinggi. Jangan risau ada hantu ke ada apa ke. Dah, kalau hampa baru belajar main, hantu dengar pun macam, budak ni baru lagi ni. Tak payah nak layan. Main saja, aim dia adalah bila hampa belajar main seruling, bagi hampa punya nada-nada rendah tu bunyi solid. Barulah bila hampa main tu, hantu pun nak main.